Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Amma ba'd. Yang saya kasihi Fadil Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, pada tengah hari ini kita dapat meneruskan sesi daurah ataupun durus Ramadan, di mana kita membawakan perbincangan tentang maqasid surah-surah Al-Quran, ataupun melalui buku yang telah kita edarkan. Saya tengok kebanyakannya telah memegangnya. Setiap surah ada matlamatnya. Tulisan Al-Fadhil Ustaz Abu Salih hafizahullah wa wafaqahu. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kita meneruskan pada tengah hari ini dengan surah yang berikutnya, iaitu surah Al-Anfal. Jadi saya ingat mungkin kita tak ambil masa yang panjang lah, sebab satu surah saja. Satu surah saja, surah Al-Anfal. Jadi insya-Allah mungkin kita biar awal sikit lah tengah hari ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kalau kita tengok sikit pada surah yang sebelumnya, surah Al-A'raf. Cuba tuan-tuan selok tengok surah Al-A'raf, apa maqasid dia? Intisarul haqqi fi sira'ihi ma'al batil wa bayanu 'aqibatil mustakbirina fid dunya wal akhirah. Kalau kita lihat surah Al-A'raf ini, tumpuannya pada memenangkan kebenaran dalam pertempuran di antara kebenaran dan juga kebatilan. Wa bayanu 'aqibatil mustakbirina fid dunya wal akhirah, serta menjelaskan tentang akibat yang akan menimpa golongan yang sombong di dunia dan di akhirat. Jadi surah Al-A'raf ini kita dapat tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menundukkan golongan yang sombong terhadap kebenaran. Karena itu penutup surah Al-A'raf adalah ayat sajadah, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Merujuk kepada para malaikat yang tidak sombong, yang beribadah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertasbih dan sujud kepadanya. Saya lanjutkan dengan surah Al-Anfal. Dalam surah Al-Anfal ini Allah Subhanahu Wa Taala bawa satu contoh nyata bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menundukkan golongan yang sombong, iaitulah golongan musyrikin Quraisy yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dakwah Islam. Seterusnya kata penulis hafizahullah taala, maqasid surah Al-Anfal. Dicatatkan di sini disebut maqasid surah Al-Anfal al-imtinanu 'alal mu'minin bi nasrillahi lahum fi Badr wa bayanu sunanin nasri wal hazimah. Maqasid surah Al-Anfal adalah menjelaskan tentang kurniaan Allah kepada orang-orang yang beriman dengan kemenangan yang diberikan kepada mereka di peperangan Badar, serta penjelasan tentang hukum hakam berkenaan kemenangan dan kekalahan. Kenapa disebut al-imtinan di sini? Al-imtinan artinya
menyebut kebaikan ataupun pemberian ataupun kurniaan kepada orang yang beriman. Kerana surah ini, surah Al-Anfal ini turun selepas daripada umat Islam memenangi peperangan Badar. Kerana itu disebut maqasid surah ini al-imtinan, menyebut kurniaan Allah. Mereka orang Islam memenangi peperangan Badar, dan ini adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit latar tentang surah ini, tentang surah Al-Anfal. Kalau kita tengok surah Al-Anfal ini secara umum menceritakan tentang peperangan Badar. Latar umum surah ini menceritakan tentang peperangan Badar. Tetapi yang menariknya, kita tengok dalam surah ini, persembahan surah ini, Allah Subhanahu wa taala membuka surah ini dengan persoalan. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka datang dan bertanya kepada baginda Nabi SAW tentang harta rampasan perang. Dan ini berlaku selepas daripada selesainya peperangan. Jadi dia cerita Al-Quran ni dia tak macam cerita biasa. Hari ini pun orang dah mula tiru lah. Tapi Al-Quran mempunyai gaya persembahan yang tersendiri. Bila kita baca surah Al-Anfal, cerita pasal perang Badar, Allah tak cerita daripada mula, permulaan secara kronologi. Macam mana boleh sebab berlakunya peperangan, bagaimana berlakunya peperangan, di mana berlakunya peperangan, kesudahan. Tapi Allah mula cerita dengan satu babak, iaitulah persoalan yang datang kepada Nabi SAW berkaitan tentang harta rampasan perang. Sebab ini adalah peperangan yang pertama dalam sejarah Islam. Belum ada lagi hukum hakam yang jelas tentang tentang harta rampasan perang. Disebut juga sebagai ghanimah. Kenapa dinamakan Al-Anfal? Kenapa tidak dinamakan Al-Ghanimah? Wallahu ta'ala a'lam. Boleh jadi kerana Al-Ghanimah ini memang antara tujuan peperangan. Tujuan berperang adalah untuk menang dan mendapatkan harta di pihak musuh. Itu ghanimah. Suatu harta yang diperolehi melalui peperangan. Manakala al-fai', satu lagi nama bagi harta yang diperolehi melalui peperangan. Tapi al-fai' ini tidak berlaku peperangan. Artinya musuh menyerah kalah, menyerah diri. Dalam surah ini Allah menamakan dengan surah Al-Anfal, tidak menamakan dengan Al-Ghanaim misalnya, untuk menunjukkan apa yang harta yang diperolehi oleh tentera Islam itu lebih daripada kebiasaan ataupun lebih daripada tujuan peperangan. Dan kita tahu sejarah peperangan Badar ini, ia bukan peperangan yang dirancang seperti mana yang dinyatakan dalam permulaan surah ini. Dalam permulaan surah ini, dalam dalam ayat yang ke-7, misalnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa tawadduna anna ghayra dhati syaukati takunu lakum wa yuridu Allahu an yuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Ayat 7. Allah bagi tahu mereka keluar daripada Madinah menuju ke Badar, tujuannya untuk menawan rombongan perniagaan Quraisy, kafilah dagang Quraisy yang tidak bersenjata. Jadi asas-asas itu keluar tu untuk ambush, serang hendak kafilah dagang Quraisy untuk mendapatkan harta yang dibawa pulang oleh kafilah dagang Quraisy yang dibawa oleh Abu Sufyan daripada Syam ke Mekah. Dan cubaan ini telah berapa kali dilakukan sebenarnya. Kemudian datang betul-betul satu peluang ketika kafilah ini melalui kawasan Badar. Tapi apa kata Allah? Wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bi kalimatihi. Sedangkan Allah mahukan kamu berperang dengan angkatan Quraisy yang bersenjata untuk menegakkan kebenaran melalui perintahnya.
dan menghapuskan keseluruhan orang kafir. Allah nak lebih daripada itu. Allah nak supaya dengan peperangan ini kamu akan dapat menegakkan kebenaran, mengangkat kalimah Allah, menimbulkan kegerunan dalam kalangan musuh Islam, bahkan menghapuskan keseluruhan orang kafir. Dan itu yang kita lihat dalam peperangan Badar. Bagaimana umat Islam mendapat pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga 70 daripada orang Quraisy berjaya dibunuh. Bahkan sebahagiannya dalam kalangan pembesar Quraisy, dalam kalangan yang kuat memusuhi Islam, antaranya Abu Jahal. 70 orang lagi ditawan dan banyak harta yang dirampas. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menamakan surah ini dengan Al-Anfal. Ia bukan sekadar Al-Ghanaim, tetapi mereka telah mendapat habuan yang lebih daripada ghanimah yang biasa. Harta rampasan perang yang biasa. Surah ini juga dinamakan dengan surah Badar karena merujuk kepada peperangan Badar. Dan surah ini juga dinamakan dengan surah Al-Jihad, menceritakan tentang hukum hakam jihad, yang berkaitan tentang jihad. Dan ghanimah adalah sebahagian daripada hukum hakam jihad yang berlaku selepas daripada peperangan, daripada sesuatu peperangan. Satu lagi saya nak sebut kenapa Allah Subhanahu wa taala memulakan surah ini dengan babak ini, tentang persoalan tentang Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil anfal. Kemudian Allah kata qulil anfalu lillahi war rasul. Katakanlah Al-Anfal, harta rampasan perang itu terserah kepada Allah dan Rasulnya. Ketika berlaku peperangan, umat Islam terbahagi kepada 3 golongan. Sebahagiannya ini di babak-babak akhir peperangan, sebahagiannya mengejar musuh sampai musuh lari daripada medan peperangan. Sebahagian lagi berkawal di sekitar Nabi SAW, melindungi Nabi SAW. Dan satu kumpulan lagi adalah mereka yang mengawal harta rampasan perang. Jadi ada yang sekumpulan yang kejar musuh sampai musuh tak berani nak patah balik. Ada yang kekal bersama Nabi, mempertahankan Nabi, dan ada yang kumpul harta rampasan perang. Bila perang selesai, timbul persoalan. Siapa yang lebih berhak dengan harta rampasan perang ini? Maka masing-masing mengatakan mereka yang lebih berhak. Masing-masing ada alasan dan justifikasi masing-masing lah. Maka kerana itu turun ayat ini. Seorang sahabat Ubadah bin As-Samit ketika menggambarkan keadaan tersebut, beliau antaranya menyebut ketika mereka berperang bersama-sama dengan Nabi SAW dalam peperangan Badar, lalu berlaku perselisihan sesama mereka tentang persoalan ini. Perkataan yang disebut oleh Ubadah bin Samit, wasa'at akhlaquna, sehingga sampai tahap jadi buruk akhlak kami, sikap kami antara satu sama lain. Maka kerana itu Allah Subhanahu wa taala turunkan surah ini untuk menjelaskan persoalan ini, bukan sahaja menjelaskan hukum hakam yang berkait dengan harta rampasan ini, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan teguran, nasihat dan panduan kepada para sahabat. Ini satu pelajaran yang dapat kita ambil dalam pembelajaran. Ketika kita menjelaskan sesuatu hukum, jangan hanya menjelaskan hukum tersebut saja. Perlu ada unsur pendidikan, unsur didikan. Macam mana kita tengok dalam surah Al-Anfal, soalannya pada ayat yang pertama, yas'alunaka 'anil anfal. Pertama sekali Allah kata, urusan Al-Anfal ni kembali pada Allah dan Rasul. Ketaatan, serah diri, ketundukan.
turunkan ego masing-masing. Yang tadi yang kata aku yang kejar musuh, aku yang kumpul harta dan sebagainya. Tundukkan diri, serahkan diri pada Allah dan Rasul. Kemudian kita akan lihat ayat 1 sampai 40. 40 ayat Allah Subhanahu Wa Taala buat teguran, nasihat, bimbingan terhadap para sahabat sebelum menjawab persoalan tersebut. Maka kerana itu pada ayat yang ke-40 baru Allah Subhanahu Wa Taala, ayat yang ke-41 baru Allah Subhanahu Wa Taala jawab, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi di sini Allah bagi tahu hukum jawapan pada ayat 41, dan itu pun Allah ikat dengan elemen keimanan. In kuntum amantum billah, kalau kamu beriman pada Allah dan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa mukadimah yang saya nak sebut. Satu lagi sebagai gambaran terhadap surah ini, untuk kita melihat dengan jelas maqasid surah ini yang kita sebut sebagai menyebut kurniaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang beriman dengan kemenangan yang diberikan dalam peperangan Badar, dan juga menerangkan ketetapan Allah hukum hakam berkaitan kemenangan dan kekalahan. Jadi kita boleh bahagikan isi kandungan ataupun konten surah ini berdasarkan maqasid surah ini kepada 3 bahagian. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan faktor-faktor kemenangan, faktor-faktor yang membawa kepada kemenangan. Yang kedua yang akan kita lihat dalam surah ini, didikan terhadap orang yang beriman selepas mendapat kemenangan. Dan yang ketiga adalah nasihat-nasihat serta panduan-panduan ketika peperangan ataupun hukum hakam dalam peperangan. Jadi ada 3 elemen utama yang terdapat dalam surah ini yang membentuk maqasid surah ini. Itulah yang pertama, faktor-faktor kemenangan. Yang kedua, tarbiyah ataupun didikan terhadap orang yang beriman selepas kemenangan. Dan yang ketiga, nasihat dan panduan ketika berperang. Baik, kita baca syarah ringkas ini. Surah ini menumpukan kepada penjelasan mengenai nikmat kemenangan yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman, serta ketetapan-ketetapan Allah, yakni sunnatullah dalam kemenangan dan kekalahan. Tentang sunnatullah dan syariatullah, ini antara perkara yang perlu kita faham dengan baik juga. Allah Subhanahu wa taala mempunyai ataupun berhukum dengan 2 hukum. Satu dipanggil dengan sunnatullah dan satu lagi dipanggil dengan syariatullah. Sunnatullah seperti mana yang tercatat dalam buku ini, dalam kitab ini, Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk menang ada dia punya asbabnya. Untuk sesuatu itu tewas juga ada asbabnya. Itu Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Maka kerana itu sesiapa sahaja yang mengambil jalan tersebut, maka dia akan mencapai kemenangan. Dan sesiapa yang meninggalkan jalan tersebut, dia akan menerima kekalahan. Itu sunnatullah. Syariatullah adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui jalan wahyu kepada Rasulnya. Itulah peraturan yang Allah Subhanahu wa taala suka untuk kita ikut dan lakukan. Dalam konteks kita ini adalah agama Islam, itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu hari ini kita tengok misalnya dalam, kalau kita cakap tentang kemenangan dan kekalahan, sekiranya orang Islam meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala
dan meninggalkan sunnatullah, jalan-jalan yang membawa kemenangan, maka dia juga tidak akan dapat mencapai kemenangan. Sebaliknya, orang muka Islam, walaupun dia tidak mengikut syariat Allah, tetapi dia mengambil jalan-jalan kemenangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga akan mendapat kemenangan, kejayaan. Tetapi tidak samalah kemenangan yang diperolehi oleh orang Islam yang mengikut sunnatullah dan juga syariatullah berbanding dengan orang bukan Islam. Orang bukan Islam, dia mungkin menang, dia mungkin berjaya di dunia ini sahaja, tetapi dia pasti akan tewas, dikalahkan di akhirat nanti. Maka kerana itu, kemenangan orang Islam lebih sempurna. Itu di satu sudut. Satu perkara lagi berkaitan syariatullah dan sunnatullah ini. Sunnatullah berlaku dalam perkara yang Allah suka dan yang Allah tidak suka. Maksudnya tidak semestinya ia berlaku dalam keadaan Allah suka benda itu. Kerana ini juga tertakluk dengan hikmatullah, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ada benda yang Allah tetapkan walaupun Allah suka yang lain, tapi Allah buat benda tu kerana inilah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya. Contoh yang mudah yang selalu kita berikan, Allah menjadikan makhluknya dan Allah tentukan ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Sudah tentu Allah tak suka orang mensyirikkan dia. Allah tak suka orang memusuhi dia. Tapi Allah jadikan itu kerana satu hikmah yang besar, supaya tercapai maksud ujian di atas muka bumi ini. Itulah tujuan kita berada di dunia ini, untuk melalui ujian tersebut, sehingga akhirnya terbukti orang yang beriman berbanding orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariatullah adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala suka untuk dilakukan oleh makhluknya, tetapi tidak semestinya ia berlaku. Sunnatullah adalah satu ketetapan yang mesti berlaku dan tetap berlaku. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah, kita lanjutkan lagi. Hal ini disampaikan melalui bimbingan ilahi kepada kaum muslimin selepas peperangan Badar. Jadi kita sebut tadi, menyebut tentang kurniaan dan nikmat ini, serta ketetapan sunnatullah dalam kemenangan dan kekalahan, dan ini disampaikan melalui bimbingan ilahi kepada kaum muslimin selepas peperangan Badar. Yang kita sebut tadi, dalam surah ini dia bukan saja menceritakan tentang hukum hakam, tetapi juga kita kata bersulam dengan bimbingan, panduan. Di situ ada rahmat, di situ ada hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dalam sesuatu penentuan hukum. Dan ini juga kita akan tengok dalam melalui surah ini. Saya baca dulu, nanti kita akan perincikan sikit lagi. 2,5. Hal ini disampaikan melalui bimbingan ilahi kepada kaum muslimin selepas peperangan Badar, yang merupakan pengalaman pertama mereka dalam pertempuran. Karena itu Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan hukum hakam yang terkandung di dalam yang hukum hakam yang berkait dengan peperangan. Jadi 3 elemen tadi yang saya sebut. Elemen yang pertama iaitu faktor-faktor kemenangan. Ini diambil daripada kata-kata penulis di sini ketika beliau menyebut tentang ketetapan-ketetapan Allah dalam kemenangan dan kekalahan. Ini kita akan perincikan tentang faktor-faktor kemenangan. Kemudian pada ayat hal ini disampaikan melalui bimbingan ilahi kepada kaum muslimin selepas peperangan Badar. Ini kita akan lihat bagaimana bimbingan ilahi perinciannya selepas daripada peperangan Badar. Dan yang ketiga, yang merupakan pengalaman pertama mereka dalam pertempuran. Di sini dijelaskan hukum hakam yang berkait dengan peperangan. Oleh itu surah ini dibuka dengan isu harta rampasan perang
Al-Anfal dan perselisihan para sahabat radhiyallahu anhum mengenainya. Ini kita telah jelaskan. 40 ayat pertama surah ini diturunkan untuk mendidik serta membersihkan jiwa mereka sebelum Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum hakam mengenai pembahagian harta rampasan perang dalam firman-Nya, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in. Ayat 41 surah Al-Anfal. Ini satu perkara penting yang kita kena belajar. Tadi saya sebut sekali lagi. Kadang-kadang untuk menjadikan seseorang Muslim tunduk dan patuh kepada hukum hakam Allah Subhanahu wa taala, ia perlu melalui proses pendidikan. Sebab tu benda ni, pendidikan ni dia cerita daripada kecil. Kita hari ni kita boleh solat, tuan-tuan boleh puasa hari ni tak tinggal setelah melalui proses pendidikan bertahun-tahun. Pendidikan terhadap iman, terhadap akhlak dan sebagainya. Ini sangat penting. Kerana itu dalam konteks surah Al-Anfal ini, sebelum Allah nak tetapkan hukum, Allah bimbing dulu, Allah didik dulu hati orang yang beriman tentang ketaatan kepada Allah dan Rasul, tentang sikap khianat, berpaling tadah dan sebagainya yang perlu ditinggalkan, tentang kesatuan orang-orang yang beriman, tidak boleh berpecah belah, tidak boleh bertengkar sesama sendiri. Setelah diselesaikan hal-hal ini, barulah dinyatakan hukum. Barulah mudah untuk seorang yang beriman melaksanakan sesuatu hukum itu dengan penuh ketaatan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kita lanjutkan dengan menyebut faktor-faktor kemenangan. Tuan-tuan boleh tengok pada mushaf. Antara faktor-faktor kemenangan yang pertama adalah sifat orang yang beriman. Untuk mendapat kemenangan, dia ada sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh orang yang beriman. Antaranya sifat taqwa, antaranya ketaatan kepada Allah dan Rasul. Kita tengok pada ayat 1, Allah Subhanahu wa taala nyatakan. Mula-mula Allah jawab, Allah kata, qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullah, takutlah pada Allah, wa aslihu dzata bainikum, perbaiki hubungan. Ini semua adalah sifat-sifat yang perlu ada pada orang yang beriman yang akan membawa kemenangan. Wa ati'ullaha wa rasulahu, taat pada Allah dan Rasul. Kemudian dinyatakan sifat orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang apabila dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, hati dia akan jadi lembut, akan bertambah iman dia, bertawakal pada Allah, mendirikan salat, menginfakkan harta dia. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka lah orang yang benar-benar beriman. Ini antara syarat-syarat yang perlu dimiliki oleh orang yang beriman sebelum dia mengharapkan kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Antara faktor kemenangan adalah keluar berperang kerana Allah Subhanahu wa taala, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini ditunjukkan pada ayat 5 hingga 8, di mana Allah Subhanahu wa taala menyinggung orang yang beriman yang asalnya keluar itu untuk mendapatkan habuan dunia. Untuk mendapatkan, sebahagiannya adalah, dia cerita dia tuan-tuan, pasal sebahagian golongan muhajirin ni bila mereka tinggalkan kota Mekah, mereka keluar selai sepinggang. Jadi harta benda mereka telah dirampas oleh hotel-hotel Quraisy ni. Gangster-gangster Quraisy ni dia rampas semua harta benda sahabat ni. Jadi sebahagian daripada orang Islam dia timbul tak puas hati. Harta yang mereka usahakan dan tinggalkan di Mekah. Maka kerana itu Nabi SAW mengusahakan untuk dapatkan balik harta-harta tu. Jadi kerana itu asal-asal keluar dalam perang Badar ni untuk itu sahaja. Tapi Allah Subhanahu wa taala nak bentuk diri orang yang beriman ini supaya sekadar mendapatkan habuan masing-masing, tapi Allah nak supaya perang ini bukan sekadar mendapatkan habuan dunia, tetapi meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan membawa kemenangan. Ini mesti ada dalam mana-mana jihad kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, antara faktor kemenangan adalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ditunjukkan pada ayat 9 hingga 14.
Tuan-tuan boleh tengok pada ayat 9 bagaimana Allah memulakan ayat ini dengan menyebut istastaghithuna rabbakum. Ingatlah peristiwa sewaktu peperangan Badar ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhan. Ini ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Perang Badar ni betul-betul Nabi SAW bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tak tidur malam sehingga Nabi berdoa pada Allah, wahai Tuhan, kalaulah dibinasakan kumpulan ini, maka engkau tidak akan lagi disembah di atas muka bumi ini. Kerana inilah kita panggil krim, golongan yang terpilih yang ada dalam kalangan sahabat. Tapi kalau mereka tewas dalam peperangan Badar ini, tak ada lagi dah Islam, tak ada lagi dah orang yang akan menyembah Allah di muka bumi. Sehingga datang Abu Bakar radhiyallahu anhu meletakkan kembali rida Nabi SAW di bahu Nabi SAW yang bermunajat pada Allah. Abu Bakar kata, cukuplah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mensia-siakan munajat Nabi SAW. Dan terbukti kita tengok pada hari peperangan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memenangkan tentera Islam dalam peperangan Badar pada bulan Ramadan. Jadi ini antara syarat kemenangan, mesti minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ini Allah gunakan perkataan istighatsah. Maksudnya bukan minta yang sikit-sikit, sungguh-sungguh minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat yang seterusnya diceritakan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan pertolongannya kepada hamba-Nya yang beriman. Didatangkan hujan, diteguhkan pendirian orang yang beriman, sehingga seterusnya. Saya rasa saya kena ringkas ya. Kemudian yang keempat, ini juga penting dalam mendapatkan kemenangan, iaitulah mengambil asbab kepada kemenangan. Ini juga penting, dan ini ditunjukkan pada ayat yang ke-60. Tuan-tuan boleh lihat pada ayat yang ke-60 Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan orang Islam untuk melakukan persiapan. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk buat persiapan dalam menghadapi musuh dengan kekuatan yang kamu mampu, dengan kuda-kuda perang untuk menggerunkan musuh Allah. Perlu bagi setiap umat Islam pada setiap zaman membuat persiapan, mengambil jalan-jalan yang membawa kemenangan, mempunyai kekuatan, senjata yang canggih misalnya, kelengkapan yang canggih dalam peperangan, ilmu dan teknologi dalam menguasai peperangan ataupun dalam menghadapi musuh. Ini adalah suatu tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi sebab kepada kemenangan. Jadi kita tengok dalam beberapa faktor yang sempat saya sebutkan ini, dia ada elemen yang lengkap. Elemen pada diri setiap orang yang beriman sendiri, kemudian dari sudut objektif ataupun matlamat, tujuan untuk mendapatkan kemenangan itu, kemudian wasilah, cara untuk menang dengan dua cara, pergantungan pada Allah, ini adalah cara yang berbentuk spiritual, dan cara yang berbentuk fizikal ataupun luaran, iaitulah dengan mengambil faktor atau jalan-jalan yang membawa asbab yang membawa kepada kemenangan. Dan ini mungkin berubah pada setiap keadaan. Dari sudut keimanan, pergantungan pada Allah itu tidak pernah berubah daripada zaman, kita kata daripada sejak Allah menciptakan manusia sehingga pada hari ini. Tapi asbab kemenangan ini berubah. Kita kena, orang Islam tak boleh ketinggalan. Dia kena mengikut peredaran zaman. Kalau hari ini setiap orang yang menguasai ilmu dan teknologi, dia akan ke hadapan. Orang Islam juga kena menguasai ilmu dan teknologi. Begitulah juga dalam bidang-bidang yang lain. Seterusnya tuan-tuan, saya nak pergi pada poin yang kedua yang berkaitan dengan maqasid surah ini, iaitulah tentang bimbingan ilahi kepada kaum muslimin selepas peperangan Badar. Yang pertama, antara bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala adalah menekankan bahawasanya kemenangan hanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ditunjukkan pada ayat 42 hingga 47. Kita boleh tengok pada ayat 42 hingga 47 bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan di situ
tentang keadaan orang Islam ketika menghadapi musuh. Ketika musuh lebih ramai daripada orang Islam, sehingga ada yang menjadi lemah semangat. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menekankan, bagaimana kalau orang yang beriman, yang meneguhkan kedudukannya, yang tetap teguh ketika menghadapi musuh. Wadhkurullaha katsira, gitu juga banyak memperbanyakkan zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dengan sebab itu menjadikan mereka berjaya. Kemudian taat pada Allah dan Rasul, tidak berpecah belah, tidak bersisihan pendapat. Ini adalah sebab-sebab yang membawa kepada kekalahan. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum, dan hilang kekuatan. Tak boleh bersisih pendapat, tak boleh bercakaran ketika menghadapi musuh. Wasbiru, bersabar. Innallaha ma'as sabirin, kerana Allah berserta dengan orang yang sabar. Ini semua adalah perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan, dan dengan perkara-perkara itu, dengan syarat-syarat itu, barulah datangnya kemenangan, dan kemenangan itu hanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, antara teguran Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang beriman selepas daripada peperangan, itulah menjauhi fitnah. Ini dapat kita lihat pada ayat 46 dan 47 yang tadi yang saya sebut tadi. Ini antara perkara-perkara yang akan menyebabkan kegagalan. Maka ini perkara ini perlu dijauhi, perlu dielakkan. Yang ni kita tengok dalam konteks selepas daripada peperangan. Sebab selepas peperangan biasanya kadang-kadang kalau menang, masing-masing akan kita kata cuba untuk dapatkan kredit. Sebab akulah yang buat macam ni. Sebab maknanya cuba untuk memenangkan diri berbanding dengan memenangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini akan mengalih perhatian. Umat Islam, dia kena sentiasa fokus pada Allah Subhanahu Wa Taala, berorientasikan Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa dalam agama kita ini dikikis benda-benda yang membawa manusia kepada diri. Sebab tu Allah sebut dalam surah Ali Imran, walakin kunu rabbaniyin, jadilah kamu golongan rabbani, maksudnya golongan manusia yang menyeru manusia kepada Tuhan. Kita dalam Islam, kita tak ajak orang pada diri kita, tak ajak untuk mengikuti ustaz fulan ataupun syekh fulan. Itu semua akan mengalih perhatian daripada Tuhan, daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa, dan itu akan menghalang ataupun melewatkan kemenangan orang Islam. Yang kedua, kalau tewas misalnya, supaya tidak saling menyalahkan, sebab orang ni lah buat macam tu sebagainya, maka kerana itu Allah nyatakan dalam ayat ini, Allah jelaskan apa yang menyebabkan kemenangan dan apa yang menyebabkan kekalahan, yang perlu diberi perhatian dan dihindari pada setiap peperangan. Begitu juga antara perkara yang penting untuk diberi perhatian adalah al-istijabah lillah wa lirrasul, segera menyahut seruan Allah dan juga Rasul. Ini ditunjukkan pada ayat 20 hingga 26. Tuan-tuan lihat pada ayat 20 hingga 26, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyeru orang yang beriman untuk taat pada Allah dan Rasul, tidak boleh berpaling daripada perintah Allah. Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi wa lirrasul, ayat 24. Gitu juga Allah Subhanahu Wa Taala menyeru orang yang beriman agar segera, ayat 24, agar segera menyahut seruan Allah dan Rasulnya apabila dia menyeru kamu kepada perkara yang menjadikan kehidupanmu sempurna. Ini antara didikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada
orang yang beriman. Seterusnya, antara perkara lain adalah berjaga-jaga terhadap maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini ditunjukkan pada ayat 50 hingga 54. Ayat 50 hingga 54. Di situ Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perihal golongan kafir. Mereka tidak hancur, tidak tewas, melainkan kerana kesyirikan dan juga maksiat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada ayat-ayat ini 50 hingga 54 diceritakan apa kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh golongan kafir ini yang sepatutnya menjadi pengajaran bagi orang yang beriman. Ini antara perkara yang boleh menghalang kemenangan. Kemudian yang terakhir yang saya nak sebut bawah poin ini adalah kepentingan untuk menjaga perjanjian. Kepentingan untuk menjaga perjanjian, iaitulah pada ayat 55 hingga 59. Ayat 55 hingga 59, di sini diceritakan tentang bagaimana kita sepatutnya berinteraksi dengan orang yang melanggar perjanjian. Ini termasuk dalam prinsip Islam. Walaupun dalam peperangan kita ada prinsip tidak boleh berlaku khianat. Kalau ada perjanjian, membuat perjanjian mesti berpegang dengan perjanjian tersebut. Ini kita banyaklah contoh kita boleh tengok. Misalnya dalam isu Zionis Yahudi dan juga orang Islam di Palestin, berapa banyak perjanjian peperangan yang dilakukan tetapi akhirnya tidak ditunaikan. Orang Islam kalau buat perjanjian dengan musuh, walaupun dengan musuh, dia akan ikut perjanjian tersebut. Kalau genjatan senjata sebulan, tidak boleh melanggar perjanjian tersebut. Ini antara perkara yang perlu dipatuhi selepas daripada sesuatu peperangan. Kemudian kita pergi pada poin yang ketiga, iaitulah nasihat dan juga panduan ketika peperangan, ataupun boleh kita katakan hukum hakam yang perlu dipatuhi dalam peperangan. Yang pertama, antara perkara yang mesti dipatuhi dalam peperangan adalah mesti tetap teguh di dalam medan peperangan dan tidak lari meninggalkan medan peperangan. Ini ditunjukkan dalam ayat 15 hingga 19. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang kafir yang sedang marah menyerang, janganlah kamu berpaling, melarikan diri daripada mereka. Ini antara dosa besar, termasuk dalam as-sab'ul mubiqat, termasuk dalam 7 dosa besar yang membinasakan, iaitulah berpaling daripada medan peperangan, kecuali untuk tujuan muslihat. Lari pada medan perang tak boleh, tapi berundur bukan dengan tujuan lari pada medan perang, tapi strategi berundur untuk menyerang kembali. Ini dibolehkan dalam peperangan. Ini yang disebutkan pada ayat 16. Kemudian yang kedua, amaran daripada melakukan khianat dan juga tertipu dengan dunia. Ini ditunjukkan pada ayat 27 ketika Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala melarang orang yang beriman untuk khianat terhadap Allah dan Rasul, juga kepada amanah-amanah yang diserahkan kepada kamu, dalam keadaan kamu mengetahui tentang akibat perbuatan khianat tersebut. Kemudian Allah sebut, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah 'indahu ajrun 'azim. Ketahuilah bahawa harta benda serta anak-anak kamu itu merupakan ujian. Kadang-kadang antara perkara yang menyebabkan berlakunya khianat ini adalah kerana terpedaya dengan hambatan dunia. Kerana nak mendapatkan hambatan dunia, harta benda ataupun pujuk rayu,
anak isteri, sehingga akhirnya seseorang itu sanggup melakukan pengkhianatan terhadap Allah dan juga Rasul serta amanah yang diberikan. Maka ini tidak dibenarkan. Dalam peperangan tidak boleh belot hanya kerana tujuan harta ataupun kepentingan nyawa orang yang disayangi. Tak boleh. Ini antara perkara yang perlu diberi perhatian. Jadi ini beberapa perkara yang saya catatkan lah. Ini pun dah lajak saya sebut tadi, kata tak lama, jadi lama juga. Ini beberapa perkara yang boleh saya sebutkan, yang diharapkan dapat memberikan gambaran tentang surah ini berkait dengan maqasid surah ini. Sikit saya nak, ada lagi tu sikit, ada sikit lagi. Penutup surah ni. Penutup surah Al-Anfal kita tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang perjanjian-perjanjian. Tentang perjanjian-perjanjian ini juga berkait dengan peperangan. Kadang-kadang lepas peperangan ataupun sebelum peperangan berhenti, dia akan ada perjanjian-perjanjian. Ini antara bentuk-bentuk hukum hakam berkaitan dengan perjanjian. Pada muka surat yang terakhir, tuan-tuan tengok pada muka surat yang terakhir daripada surah Al-Anfal, tentang orang yang beriman, tentang keadaan orang yang beriman. Saya silap buka tadi. Tentang orang yang beriman berdasarkan keimanan dan juga hijrah. Yang boleh kita kaitkan dengan tema besar surah ini, iaitu kesatuan. Tentang kesatuan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tutup surah ini dengan menyebut tentang hukum yang pada asalnya orang yang beriman dipersaudarakan, Ansar dan juga Muhajirin, dalam banyak hal, dalam banyak hukum hakam, termasuk dalam perkara miras, pewarisan harta. Tapi kemudian dinasahkan. Kemudian dinasahkan kembali kepada memberikan harta itu kepada mereka yang mempunyai hubungan persaudaraan. Pada ayat yang terakhir, tuan-tuan tengok, walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum fa ulaika minkum wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah. Kemudian dinyatakan dalam pada itu, mereka yang mempunyai pertalian kerabat adalah lebih berhak untuk saling membantu antara satu sama lain menurut hukum dalam kitab Allah. Innallaha bikulli syai'in alim. Jadi Allah tutup surah ini untuk menyatukan orang-orang yang beriman dan juga mereka yang mempunyai tali persaudaraan. Jadi berkaitan dengan kita tengok bagaimana Allah membuka surah ini tentang persoalan Al-Anfal yang ada konflik di belakangnya. Kemudian Allah tutup surah ini dengan perkara yang boleh menyatukan ataupun seruan supaya orang yang beriman ini bersatu, merapatkan hubungan, merapatkan saf dalam kalangan orang yang beriman dan juga sesama mereka yang mempunyai tali persaudaraan. Jadi itulah yang dapat saya kongsikan dalam surah Al-Anfal ini. Moga-moga dapat memberikan pencerahan kepada kita, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemenangan dan keizzahan kepada umat Islam pada hari ini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati kita. Untuk itu wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.